Sampai bila lagi aku nak bermalas-malas, nak semayang malas? Aku makin tua, uban makin banyak kat rambut ni ha. Dulu boleh kira 1, 2, 3, lah ni tak boleh kira dah, terlampau banyak ha. Kita pun renung diri kita. Kawan-kawan dah seorang-seorang pergi. Hari tu orang ni, hari tu orang ni. Adik-beradik pun ada yang pindah, saudara mara ada pindah. Aku mungkin tak lama lagi kata. Penyakit dah bersusun. Ubat sebekas. Dulu sebekas tu biskut makan. Ni ubat sebekas. Macam-macam jenis pil ada. Nah, doktor suruh makan. Nah, bila kita renung semua tu, kok mana aku ni kata. Sampai bila aku nak jadi perangai tak elok, maka buang. Buanglah perangai tak seronok, melepak-lepak, membuang masa. Baik aku ngaji, baik aku baca Quran, gitu gini-gini buang. Bila dah buang benda tu, tahalli. Tahalli ni isikan pula dengan benda baik. Jangan dah buang-buang biar dia kosong. Bila kosong, setan masuk pula. Dah buang perangai tak elok, masukkan perangai yang elok. Dah buang sifat mazmumah, masukkan sifat mahmudah. Dah tak melepak di kedai kopi, sekarang melepak di surau masjid. Lepak sini kawan dengan orang-orang yang kaki solat, orang yang kaki mengaji. Ubah cara hidup kita. Itu namanya tahalli. Dan kata Tok Guru, buat je dua ni secara istiqamah. Buat sampai masanya yang sesuai, Allah lebih tahu. Allah akan tajallikan hamba ni.